Ilya. Saya Yaya. Saya Laila. Saya Mira. Okay, korang ingat tak sebelum ni kita buat apa? Kita tengok POV seram. POV pocong. Macam mana? Suka ke? Tengok kita orang menjerit-jerit. Suka kan? Sakit dekat aku. Ya, suka seseorang. Tapi kali ni producer kata bos yang bagi kita video lain. Ya. Bos pilihkan. We'll see. Encik Kek cakap kali ni memang gempak sebab dia yang pilih. Ya ke? Oh ya ke? Gempak sangat ke? Semalam dia terkejut lah. Confident je. Semalam dia terkejut. Okay, confident. Air tak ada bantai. Saya tak nak bagi air bantai. Tak payah. Tak payah. Tak biasa dah, ada mulut. Eh. Ada tangan. Mesti kena ikat pula tangan. Ikat pula tangan. Dengan mulut. Kena ikat mulut. Itu macam kena colek. Tapi kenapa macam dia ke highlight center sangat kat aku ni? Screen ke sana sikit. Fokus kat Ain je. Sikit ada pun yang perasaan bermula ni dia macam Berdebah-debah. okay, go. Lari. Semangat lah. Semangat Ain. Semangat Ain. Dia jatuh ke laju dah. Sabar. Ain. Ain. Macam tak dengar pula. Aku rasa aku pernah tengok lah ni. Ya ke? Aku rasa aku pernah tengok ni. Takut ni baru. Seram ke? Aku tak tahulah. Aku tak suka benda yang keluar kat jagi. Surat cinta kepada Adiba. Pula. Si ada resit. Besar betul residnya. Beli mahal. Beli switch. Aku dah kata dah. Apa benda tu? Glitch lah. Tu Betul. glitch. Aku rasa aku pernah tengok yang ni. Seram ke Ain? Ada. Tak tahulah bagi aku. Yelah apa-apa yang benda ni aku takut. Turun pula. Kau sebenarnya nak apa? Ada salah lift ke? Ada salah tingkat? Bukan salah lift Ain. Macam ada orang bisik je. Baru berapa second dia tekan. Lepas tu dia nak turun tangga. Dia macam tak sedar turun lah. Sekali level 7 balik Assalamualaikum. Salam. Sorry lambat. Rumah Singapura Thank you support kasi invoice aku satu kat dalam. Okay, sama-sama. Apa ni aku nak cakap dengan kau Faisal aku lambat. Dia dah cakap aku kau OT. Okay, kasih review. Bye. Suruh review. Macam tu. Tak aku tak expect. Dia main gila. Aku dah pakai kat TV. Mana je. Aku debah. Sekejap aku debah. Penanggal lah tadi. Ya. Yang mana benda tadi cuy. Ya Allah. Ya Allah. Dah kenapa penanggal tu nak ikut dia? Ribut. Siap aku. Aku tak ada move on. Tak mahu seketul muka. Ya. Emang. Mata putih. Sakit jantung aku. Sebab dia sempat masuk. Dia tak jerit ke perempuan tu? Aku Dia lah yang terkejut. Dia jerit tadi tu. Jerit tu jatuh Ya Allah. Bunyi siapa tu? Bunyi phone. Babe, sorry kau pakai Android ke Apple lah? Oh, bateri dia kot. Android ada charger tak? Boleh aku pinjam? Bateri aku dah tinggal 19% je. Kat mana? 19 pun dah bunyi macam tu Yang sebelah kanan Okay. Kau simpan kat mana? Okay, can. Thanks. Aduh, kacau je tengah makan. Tak suka lah. Gelap lah. Tacut. Sangat. Budak, mana kau letak charger dia? Carilah sendiri. Left ke right? Alah. Tingkap boleh tak? Tingkap buka pula. Cari pun lembab ke? Apa ni jerit? Aku dah terkejut. Aku dah takut. Ada suara apa? Aku terperanjat sebab korang jerit. Tahu tak?
lah. Macam tu je. Okay. Okay. Cuba rate sikit berapa? 7 kot. 7. Pak yang jump scare tu yang seketul muka tu. Itulah, tapi yang jump scare tu yang seketul. Render tak habis. Seketul kepala tu. Tak sempat nak bernafas terus ke kiri terus gini. Tapi I macam relax pula. Sebab aku tak expect yang mana. Aku tu macam aku tengah tunggu lagu. Tengah tunggu dia punya sound dia. Tak keluar. Lepas tu dia dah keluar daripada tu. I macam relax. Dia macam biasa ni. So, I pun ada suara di luar pun takut. Ya. Sebenarnya sound yang mempengaruhi sebenarnya kot. Betul. Kalau kita nak ke next, okay kan? Okay. Next. Boleh. Apa? Biasa je ni. Okay, let's go. Sendiri. Dia buat semuli. Crush dia kot. Sayang. Nobody gets you brave, girl. Oh, girl. Ada orang main tenis. Pocong ke? Lompat ke? NANI?! Apa tu? Exercise ke? Nah. Tangan tepuk-tepuk. Kalah. Cepat masuk. Macam tinggal barang. Oh, ya ke? Tak tahu. Lah, tak Lah. habis lagi. Aduh. Lama betul tunggu. Motor lah. Kau merompik akak ni. Ada orang tumpang ke? Siapa punya hantunya? Tinggi betul. Macam bangunan hospital. Tapi macam nampak cerah lah juga daripada luar. Tak ada nampak macam gelap sangat apartmen dia. Betul. Dia tinggal kunci motor. Suka cara punca kan? Baru dah cerita. Ya. Balik naik Grab. Kunci. Nel, tolong paskan kat sini kunci. Pas kat lift. Kat sini sekarang. Lari lah. Baru sampai sini. Buat gelap. Kunci. Oh, lajunya. Sini ingat tu dia tu. Buat tunggu dekat lift. Kasih kat sini. Main kejar-kejar pula. Mana turun dah? Ya. Tak kerja-kerja kat sini pahal. Tak jumpa tu naik je lah balik. Naik Grab. Ya? Benda tu kerja dia. Turun macam selek ni. Aku punya datang dah nak keluar ni kan. Bila nak habis ni? Tak ada. Bila nak habis? Sumpah dekat 7 kot. Tidak sama. Okey, tinggal 4. Okey. Takut. Takut lah. Sebab dia hitam. لا إله إلا الله أعبد الله ألف سنة Tu yang takut. Curah ni weh. Ya Allah Tuhan. Aku sejuk ni kau tahu. Ya Allah. Lari lah kat rumah sesama. Warna hitam siot. Ya. Kau jaga.
bukan kawan dia. Kawan dia ni bukan kawan dia. Bukan kawan Kunci dia. lah, Ain. Bukan kawan dia. Kawan dia. Kenapa tak habis lagi ni? Terang dia tarik tadi tu. Sorry. Kapan dia? Kenapa dia nak masuk? Masuk je lah. Dia bagi peluang hantu tu masuk. Suara lain. Kat depan dia. Tak ada lah. Habis dah? Oh, habis dah. Habis dah. Bunyi locik. Weh, ni intense. Aku memang demam lah balik ni kan. Tengok tak yang dia kejar yang dekat tangga tu, yang dia slide turun bawah tu. Aku nampak, aku Seram nampak. babi. Oh, dia slide ke? Dia dia slide. terbang Dia lah, bukan eh. dia Dia terbang terbang kan. lah. Tapi dia macam gaya dia macam Aku macam, what the Ruki tak tengok. Mestilah lah kalau turun tangga macam tu. Berbulu kan? Dia Ya, berbulu. ya, ya, betul, Mata betul. merahnya. Hantu apa? Pontianak? Hantu raya kot. Betul. Oh, hantu raya. Betul. Sekejap. Dia speechless. Aku dia macam bau nak roh masuk dalam badan. Demam. Demam. speechless. Betul lah tu speechless. Betul. Simut-simut. Daya dah jerit-jerit kat belakang tu. Dekat ke? Tak ada. Depan pintu tau. Oh. Dia tengok, dia jenguk aku je. Oh, so kau terkejut sebab kan ada kat situ. Lah. Bos pun mengacau. Dia punya tuker. Macam Rik bagi berapa? 10. Ni 10. Untuk untuk cerita Jam hantu sekian 10. dia Jam masa 10. dengan hantu dia. Dengan Lah. soundtrack dia. Alah. 9. Kenapa kurang satu? Ha. Tapi the effort is A lah. Sebab kan dia punya kongsi was A. Betul tak? Betul. Betul. Aku cakap first one tadi lah. First one tadi tak siap render. Tapi seram lah. Bagi aku hantu kalau jangan mengejar. Ya. Bagi aku hantu jangan mengejar. betul. Kalau mengejar macam ni lah. Memang datang pukang aku. Macam Happy birthday. so macam tak tentu hala. Tahu tak? Pula 6, 7. Dia tak boleh tengok orang gelabah. Aku hanya bayangkan tunggu masa je momen kalau kita turun tangga dekat office ni. Oh, air. air. Aku tengok momen dari segi macam semua orang kalah kabur. Faham tak? Aku lah orang yang paling kalah kabur sekali akan lari tangga. Lompat. Tak melangkah. Lompat. Ada 4 step lagi terselima. Tak pun turun gelongso. Bukan sebab kalau dah takut, tembok yang tinggi pun kita boleh lompat tak kalau desperate sangat. Kalau kita kena kejar anjing ke apa Betul. ke macam tu lah. Adrenaline rush. Ya, tu macam tu lah perasaan dia. Next. Baru 2. Apa tajuk dia? Sweet Sweet right. right. Ooh. Atas layar. Oh, ya ke? Ni apa pula? Ain banyak tu di kopi OP. Patut dia dah bicara. Sorry saya dah habis. Alamak. Lagi beli lah. No. Lagi beli. Kita lepaskan barang ni. Nanti ayah beli, okey? Okey. Kenapa tak? Duit dia. Liti. Silahkan. Thank you. Masukkan dulu barang. Ya Allah Tuhan. Tangkap orang curi motor. Ni yang tak habis tau dekat parking lot. Betul. Open space. Betul dah. Jauh nak turun ke tanah tu. Betul. Lompat aku. Apa? Burung orang takut. Oh. Sebab video tadi. Hei. Mira terlompat lah. Aku dengan Yaya tu kejap aku. Ni apa tu? Macam orang seret kaki. Apa tu? Apa tu? Mana? Mana? Apa tu? Haa lah. Avatar. Mana? Orang lah. Orang lah. Yelah. Wow. Good eyes tu Ain. Dah hilang. Kenapa dia buat bunyi tadi? Seret kot. Jalan seret. Akak abang ah. Kenapa? Aku penat. Cleaner apa tengah malam ni? Lapang tu. Ini kalau lari mau tak cukup tangan. Ya doh. Lari macam mana doh? Taklah dia tutup lampu semua. Oh, dia Memang itu kan. Oh, ya. Tutup semua. Apa pula aku tengok handphone? Pasal dia eat lah. Guna 2 tangan kot.
Satu ni pegang tu. Dekat pula sweet yang orang nyapu tu. Kenapa dia kemas balik? Dah balik. Laki dia suruh. Dia laki pergi beli air kan? Tapi laki dia Dekat betul lah nyapunya tu. Tengok tepi dia. Tak bersih ke tak tahu. Shit, sorry, boleh check. Aku dah agak dah. Tak ada. Intense lah. Aku nak suruh panas. NANI? Asal yang lambat? Okey, kita putus. Cepat, jalan. Apa dia ni? Pi, tarik I bilang. Jalan. Sebenarnya tu bukan laki dia. Dia naik motor dengan siapa? Cuba teka. Cepatlah. Let's start ni. Cepatlah. Kejut lah. Kau bakal baik sama kejut. Gila tak muat ni gini. Asal? Apa dia ni? Pi, tarik I bilang, okey? Kalau tak bilang macam mana nak tahu? Oh, dah habis. Sampai. Dah sampai tapi tak pun juga. Lepas tu dia kalah pusing. Dia buruk. Besar ni. Mungkin tak ada orang bawa kereta ke apa tak? Kampung baru lagi. Apa ni? Aku takut lah. Dah tinggal helmet macam tu. Tengok bawah je kot. Itu boleh tangka. Ini ke? Alamak Abi. Abi kaca tertinggal lah. Teman ayah. Tak apalah, itu ke sini je. Kalau tak boleh pergi, tunggu sini. Naik cerai terus. Baik, barang. You wait here. Okey, cepat. Aku ingat aku pernah tengok dia kat TikTok. Aku pernah tengok dia kat TikTok. Dia tinggal apa? Tinggal apa? Tak tahu tengok apa Kunci. Kat asal. Oh, kat asal. Man, I'm done. Jatuh. Memang hari ni punya video hantu memang semua muka hitam ke? Jantung dah tak ada dah. Tak solat tau. Sejuk. Kaki dah sejuk. 10. Ni 9. 8 kot. 7. Tak berapa. Yang tadi lagi intense. Kedua. Yang tadi. Sebab dia berlari kot. Dekat tangga. Tapi situation dia kat parking lot seram lah. Kalau Ain dia mesti macam cepat-cepat kunci kereta lepas tu dia naik. Meminta. Tertinggal lah barang. Phone tertinggal. Esok. Kena pula phone tertinggal. Shit man. Esok. Kalau phone Kunci pun sanggup lah. Kunci rumah memang nahas lah. Memang kena naik balik. Kunci. Kunci rumah. Kau duduk apartment ke, Ai? Taklah rumah flat je. Rumah flat. Rumah flat yang 5 tingkat tu. 5 tingkat pun rasuk kalau malam-malam. Memang Ya, boy. tu. Rasa sangat. Tangga ke lift? Tangga. Macam Malam. Habis aku laju. Tunduk je. Tunduk. Buka kunci. Tak buka lagi dah macam tu. Sempat lagi pergi kanan. Bonus round. Yeay! Macam pernah tengok. Rambut ke tu? Rambut. Kena tingkat nampak. Ni. Ya, nampak bayang. Pasanglah langsing. Betul? Kena nak buka pula.
Apa suka aku tu? Ya Allah. Bukan nak? Mana rumah kunci? Kan? Dia kering weh. Asal balik dia? Minta balik lah, kau suruh balik lambat. Tak ada kunci. Minta aku. Kau banyak alasan aku pun. Buruk sangat weh. Nanti pergi minta balik. Kau cakap ni, kau pula selalu balik lambat. Tak ada kunci kalau aku dah tidur. Okay. Bye. Budak ni. Boleh tutup kot. Aduh. Weh, dia buka sendiri weh. Dia buka. Tu. Bangun tidur. Tengah hisap kaki Hantu tu hisap kaki. Nyak. Apa tu? Sini. Memang bubble. Duduk pagi. Nampak sejaga. Kita buka luas tingkapnya. Woi! Apa Gip? Aku tak ambil ni kunci. Jatuh pula. Gip! Dah pukul 3 lebih ni Gip! Abang Aidin! Abang Aidin tak tahu. Apa tu dah macam Abang siapa? Abang Aidin lagi tak tahu. Abang siapa? Abang Aidin dia dah masuk. Abang Aidin tak tahu apa. Abang Aidin dekat situ. Abang Aidin dekat situ. Tak ada Gip. Dia tak ada. Ini semua pasal kau balik malam ni. Asal pula? Oh my god. Weh. Shit lah yang ni. Dia mesti ada mak lampir. Kalau kita Lama pula tu tenung dia. Ya, lama tu tenang. kan kat TikTok selalu baring barang yang I'm speechless. Macam mak lampir lah. What is mak lampir? Ada cerita dulu. Dia pakai hantu Dia pakai tepung gomok kan. Tempat metuduk tati garing. Kolek. Dia macam dukun lah. Dia dukun yang Tepung gomok. tak lah. Dia cerita Indonesia lama. Kau tahu tak cerita Piramli yang hantu kubur, hantu gigi tu? Wahai si Mambang, cobaan. Ya. Kalau kamu jadi apa yang kamu buat dulu sebenarnya? Aku tidur je. Macam Aku kan ikut. pakai Oh tu, ni pakai tutup mata tu. Tak, kamu sempat lah masa kejadian dia keluar tu kamu sempat ambil cari earphone headphone tu lah. Dah pakai siap. Masa dengar bunyi ke masa ada hantu? Dah benda tu nampak dah. Oh, dah nampak dah. Selimut lah kot. Selimut lah kot. Tak tahu kalau dia Tu je yang boleh buat. letak kaki. Laila. Kan dah lari kita pukul. Macam tak macam Laila pukul. Kita pukul dia nanti dia hilang. Pastikan hilang. Takut dia lagi. Apa menjamin dia hilang? Sebab dia tahu kita tak takut dengan dia. Tapi kalau dia Make sense. Mira? tahu tanpa tangan hilang. Mira buat apa? Aku ambil lagi satu bantal aku tutup muka. Cerita je depress. Aku kalau aku nampak benda tu aku macam Jauh sikit. Dia aja. kan, aku rasa aku pun akan ambil selimut atau apa-apa yang ni untuk tutup mata aku. Betul. Diam je. Boleh distract diri. Lepas tu kan kalau dia macam datang dekat kan. Oh, ya ilah kau dah. Itu baru aku cakap. Baik diam Ain. Dia tak dijawabkan. Ada lagi ke? Oh my god. Macam nak tengok je yang jogging tu Jogging mana-mana
Macam apa? Ni macam mana tengok? Ya, yang lari laju tu kan? Yang dia lari. Ya, dia lari laju. Mesti pasal. Masih angkat tak awal. Siapa orang? Ni. Lari ke belakang. Sama orang. Kenapa gelap tu? Dah selekor pula. Bismillah. Lajunya. Kenapa laju sangat? Macam pelesik. Itu ni kan apa? Hantu Jepun. Ha, askar Jepun kan? Askar Jepun. Dengan kasut boot dia. Red depan. Tiga biasa je. 2. Last one. Yeay! Aku buat laundry tau. Kenapa? Kenapa? Tarik pusing sekali keluar laut. Oh, ada ke kat waktu aku tak nampak lah. Dia tengok isi. Lah, faham? Ada bunyi, ada orang buat bunyi itik-itik tu. Tapi dia ingatkan anak buah ada apa? Anak buah dia ke apa tu? Tudung kak. Okay. Terima kasih dah kain. Aku ni banyak sangat kain. Aku hujan dah musim hujan. Takkan nak movie. Aku semua tak dalam bilik. Okay. Nanti. Alah. Akif, kau lock pintu kan? Tak. Okay. Masih belum tak? Akif! Sudah lock pintu lah. Akif! 8. Salih, keluar. Tutup pintu. Asal? Nanti aku bilang. Kita turun. Tapi serius tadi kau tak dengar? Aku panggil kau. Aku panggil kau banyak kali, Zee. Kau abai Aidil. Cakap dia untuk jumpa kita kat bawah nanti. Mana adik dia? So maksudnya adik dia tak turun lah kan? Tak. Orang lain. Apa? Jangan sedia baju malam. Kira kalau nak sedia baju malam kena tutup tingkap. Betul. Kena berteman lah. Ya. Red. 4 je.
7 kot. 5. Antara semua video tu mana yang kau suka? Yang second kot, yang tangga juga. Yang tangga juga. Yang tangga. Yang jembalang hitam tu. Betul. Dia jalan macam mana? Semua. Naik ke bawah. Terima kasih kerana menonton episod kita yang sebelum ni dan ini. Dan jangan lupa like, komen And subscribe. Jumpa di next episode. Bye. Hantu apa yang makan sate tu? Ha? Tu bukan susuk ke? Kadang ada mimpi yang tu macam jangan kan. Aku pun macam Allahullah. benda yang sama akan aku buat. Nampak ni. Nampak dah banyak tenaga dah ni. Episod sebelum ni. Episod kita orang. Okay, sorry. Ataupun I seorang je. Dan jangan lupa like. Aku like.